Assalamualaikum Kak. Salam. Akak boleh kenalkan nama Kak tak? Saya Puan Masliza. Okey. Saya dari Bera Pahang. Okey. Umur Akak berapa? Saya 56. Okey. Boleh tak Linda nak tahu macam mana Akak kenal dengan produk ni? Daripada seorang sahabat saya yang duduk di Taiping. Dia merupakan seorang manager lah kiranya di Taiping. Dia yang perkenalkan saya dengan aloe vera ni lah, forever ni. Saya memang cari sebelum ni. Tak sanggup katnya dia yang bawakan kat saya. Benda ni memang saya dah lama amalkan. Untuk apa tu? Kesihatan Akak ke? Asalnya saya ada kencing manis, saya penat, cepat penat. Jadi saya minum ni aloe vera ni menjadikan saya bukanlah kata bertenaga tapi tak adalah penat macam dulu. Akhirnya alhamdulillah lah banyak sangat produk dia ni saya makan semuanya. Boleh tak Linda tahu? Akak boleh tunjuk tak produk-produk yang Akak biasa ambil? Yang ini saya selalu makan, Epsom bersih. Okey. Yang ini propolis. tak Tak apa boleh. yang ini. Yang ini. Ni minyak ikan kan? Saya tahu ni minyak ikan baik untuk jantung. Alhamdulillah. Feedback dia lagi tak? Saya nak kata macam mana ya? Saya rasa Tak apa, badan apa yang Kak rasa? saya rasa macam saya tak adalah letih, cepat letih macam dulu. Yang ini. Lepas tu yang ini kalau bukan setakat untuk gigi je. Saya letak dekat tempat kerja saya. Dia sama macam ni juga. Jadi kalau kena minyak panas ke apa kan saya sapu ni je. Saya sapu benda ni je. Sapu kat tempat yang kena minyak panas tu saya sapu ni je. Memang bagus. Tak semestinya untuk gigi je. Kalau apa nama gusi darah pun dia pakai. Okey. Yang ini saya selalu pakai. Okey. Ni penat-penat tu memang letak kat betis, kat lengan mana penat ni. Ini scrub ni bagus untuk kulit. Tengok semua Kak ni guna. Semua yang produk dia tunjuk ni, yang Kak Linda tunjukkan ni, semua Akak ni tunjuk. Kakak ni testimoni dia dalam berapa tahun Kak? Saya rasa lebih 3 tahun kot. 3 tahun. Okey, yang ini Yang tu? ini kita Combine. combine kedua ni. Combine kedua Memang ni. Saya nak cakap macam ni. Ini Glowing kan Kak? Ya, memang Kulit jadi lembab. tak ada macam ni. Yes, betul-betul. Ini bagus untuk perempuan. Dengar tu apa Akak ni cakap. Bagus untuk perempuan ni. Perempuan tolong makan benda ni. Amalkan benda ni. Tahu tak Akak ni dia apa ni order kantin sekolah kan? Ya, kantin sekolah. Itu sebab Akak ni cari untuk tambahkan tenaga, betul tak? Ya. Dia tak mudah letih, dia bagi kita tenaga lebih. Saya tak perlu nak cari suplemen lain. Hanya dengan air ini saya boleh berjalan jauh dan saya boleh memandu jauh. Dan kalau saya memandu jauh selalu saya ngantuk. Tapi saya boleh bekal. Saya minum macam minum air sejuk je. Alhamdulillah. Macam minum air sejuk. Orang kata bersukat, saya tak bersukat. Saya dulu minum. Jadi utamakan kesihatan, betul tak Kak? Ya, Apa-apa pun kita cari produk yang berkualiti. Dan saya lah dia ada lulus KKM, dah dia terbukti 47 tahun tau dekat dunia ni, betul tak Kak? Betul. Okey. Jadi satu gunakan yang ini. Ini bagus untuk kulit kalau bersisik ke. Kalau macam kulit kerak ke elok. Dengar tu sebenarnya Kak Linda pernah live tau untuk avocado. Jadi ni testimoni dia, real testimoni. Dia tak semestinya untuk muka, untuk badan semua boleh ni. Kaki kita yang macam mereka apa tu? Gebak tu dia pakai. Ni. Alright, lagi satu yang ni. Tengok Akak ni semua majoriti guna. Okey, yang ini. Semua saya pakai. Saya guna. Tengok Kak Linda kalau macam batuk ke nak tenaga lebih, Kak Linda memang tahu Kak Linda nak bulan puasa. Lagi satu nak guna kat masakan boleh sebenarnya. Sama Kak? Nak letakkan masakan, nak bagi perap ayam pun boleh juga. Okey. Kalau ikutkan harga memanglah tapi tahan lama. Bagus. Memang sedap. Tapi kalau nak jimat kena join, betul tak Kak? Ya. Jadi ahli. So, Join jadi ahli lagi banyak dapat benefit dia. yes, betul. Faham. Ya. Aduh ni. Dolik ini. Pakai lah ya. Pakai. Kalau Wajib kulit- ada Kak Ya. dalam beg. Saya dalam beg saya tak beg satu lagi. Tengok Akak ni. Ya Allah. Ini kalau kulit bibir ni kering elok pakai ni. Jangan pakai pagi je malam pun boleh pakai. Nak tidur pakai. Okey, banyak kesan dia. Bukan cakap untuk bibir kita kena pergi je. Kering kering sapulah. Okey. Okey, terima kasih Kak sebab share dengan Linda dan kawan-kawan semua lah ya. Okey, terima kasih Kak. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Salam.